kan sekarang lah dia naik, contoh semalam 498. Hari ni 493. Dia turun naik sikit. Tapi dia bila dia naik tu dia naik. Ya, itu bestnya main emas ni. So bila agak kata dah 10 tahun dah ke depan, berapa dah agaknya? Betul. Macam saya ada simpan sikit emas kan. Emas perhiasan, maksudnya saya mula dengan emas perhiasan baru saya beli yang bar ni. So emas perhiasan saya tak banyak manalah compare dengan mak saya, tetapi value dia tu kan macam saya katakan tadi, saya beli 135 gram, 150 gram. Sekarang dah dekat 500 gram. Berapa kenaikan? Tapi saya tak berniat nak menjual sebab emas bukanlah kena jual tiba-tiba. Contoh macam aku nak beli emas hari ni, bulan depan nak jual lah. Tak ada. Kita takkan dapat untung. Tak dapat untung. Tak dapat. Dia mesti game long term punya game. Long term. Sama juga macam rumah, tanah, ia adalah long term game. Maksudnya rumah kita akan simpan 5 tahun baru kita jual. Tanah kita simpan 10 tahun baru value dia naik kita jual. Emas pun sama. Kalau nak jual pun atas sebab-sebab tertentu. Bukanlah kata macam suka-suka. Dia mesti ada matlamat. Itu penting. Dengan emas mesti ada matlamat.